Assalamualaikum. Ini video kedua saya, Azhar, nak berkongsi pengalaman sebagai pemandu Grab hari ke-12. Okay, ini interface driver. Ini bukti saya bawa Grab. Saya ada dua handphone. Guna dua handphone. Satu handphone untuk Grab, satu handphone lagi untuk Maxim. Jadi senang nak tengok dua-dua. Dua-dua jalan, dua-dua banyak dapat. Okey. Saya sedang mandu, jadi tak boleh nak beri detail. Tak boleh nak tunjuk cara operasi. Ini untuk Grab driver. Sekarang ni saya berada di kawasan yang Lebu, Kampung Lebu, Bentong, Pahang. Jadi ini kawasan agak pedalaman lah. Bukanlah pedalaman, tapi kat sini memang jarang lah, ataupun mungkin tidak ada orang nak naik teksi sangat. Jadi tapi kita tak tahu kan, mana tahu tiba-tiba ada orang kereta rosak ke, ataupun ada orang tempatan nak pergi ke bandar hai kecemasan. Jadi kita standby lah. Saya ni ada urusan keluarga, jadi saya daripada bandar tadi saya bertolak balik ke Lebu. Okey, ini area kalau nak tahu, Lebu ni ada satu tempat makan yang agak ramai orang lah. Nama dia Lepaking Kampung Lebu. Jadi hari ni dia buka. Memang sini ramai orang lah. Ramai orang. Saya bukanlah nak pergi situ, tapi saya nak pergi ke dalam homestay untuk ambil orang tua, ada urusan. Jadi setakat ni Grab daripada Bentong ke sini memang tak ada order lah. Tak ada apa-apa booking. Maxim pun lagi lah. Maxim memang susah area Bentong ni. Grab kawasan macam daerah Bentong ni boleh dapat, tak banyak. Tapi kita banyak lepak lah, tunggu je lah. Sekali-sekala ada lah juga rezeki yang mengejut. Contohnya ada Cina nak balik daripada Cemara Resort. Cemara Resort tu di pusat apalah Cina Buddha ni. Dia nak balik ke mana, KL, RM60 pukul 10 malam. Time tu kita tak boleh nak ambil lah. Tapi kita sempat tengok lah. Kita sempat yang tengok booking tu muncul di screen driver ni. Jadi kita tak boleh accept lah. Tak berani lah nak accept sebab ada urusan. Jadi kita dapat tengok lah kat mana dia nak ambil, kat mana dia destinasi dia, berapa ringgit kita boleh dapat sebagai Grab. Jadi kita standby lah, duit minyak, duit tol semua. Jadi mana tahu kan, dapat yang jauh-jauhnya on the spot pukul berapa. Sediakanlah baju spare, baju bersih, kain plekat, tempat tidur lah, tidur dalam kereta ataupun tidur di surau, tidur di stesen minyak, Petronas, rehat. Kan nak bawa kereta malam-malam ni kena badan segar, jangan bawa kereta dalam keadaan mengantuk, bahaya, nanti kena report. Okey, ini interface ni lah. Yang ni setakat ni memang hari ni 50. Inilah, saya tak berapa sangat tengah. This week earning. Ini hari ke berapa. Kalau nak cerita sebagai detail untuk ni, saya boleh buat bila saya ada masa ke lapangan. Nak berkongsi lah isu-isu. Ada juga isu yang saya nak kongsi. Contohnya saya rasa saya kena scam dengan Grab. Jauh bawa passenger daripada Kota Damansara nak balik ke Mutiara Courts. Takkan RM16 je. Takkanlah pukul 11 malam. Dan RM16 je dapat. Sedangkan sebelum tu saya daripada Bukit Bintang, KL, hantar passenger ke Kota Damansara pukul 9 malam. Sampai sana agak tu lah, memang jalan clear. RM45 dapat, Alhamdulillah. Okay, berbala rasa. Balik tu dapat passenger, tapi rasa
berbaloi ke RM16 ni? Itulah saya muskil tu. Jadi tu pemandu Grab area-area KL Selangor yang baru-baru ni mungkinlah akan berdepan dengan dilema ini. Sama ada berbaloi atau tidak nak bawa passenger balik. Nak balik kosong kan. Jadi kita ambil je lah kan mana-mana yang dapat yang nak balik semula ke KL. Daripada Kota Damansara, area yang kita jauh daripada base kita. Kita nak balik ke KL, takkan nak balik kosong. Tapi nak ambil passenger, biarlah berbaloi. Dah lah passenger 4 orang. Tapi bukan mabuk lah. Sebab itu Sabtu malam Ahad. Orang asing, perempuan Filipina, bekerja sebagai nursing lah. Okey lah, bukan perempuan mabuk. Bukan foreigner mabuk yang jenis tapi RM16 tu rasa tak berbaloi lah. Something lah. Nak kena bincang lah. Kita adakah kita ni boleh dispute, boleh petikai kan income kita. Okey, saya nak upload yang kedua.